So yang beli rumah kat sana kan. Dia Sampai buat cuaca dia buat tempat rehat. Cuaca panas kan dia naik. Bukan malam-malam kau santai duduk jalan pagi Ya. tu apa buka kapet dulu. Dia dulu syai kopi teh dengan cappuccino kan. Itu budaya Bukan penggunaan Badui. Badui lah. Arab Badui. Tengok kan daripada highway kita main kan. Ada kadang-kadang bawa kereta tu tengah-tengah pada pasir kan. Mahal. Lepas tu Badui. Arab Badui ya. Budaya mereka tu menyendiri satu keluarga kan. Satu keluarga. Kadang-kadang tu BBQ punya tu tepi jalan ni kat orang pokok kan. Yang Syak apa dia? Shisha. Syak dia Syak tau. Yang tu lah. Badui tu biasa. Kemarin tengok tu kan dia nampak tu. Dia bubuh satu bantai duduk tiga minit dia duduk santai. Macam saya dah saya pun saya. Itu lah santai. Dia dulu orang Badui dulu. Apa dulu di pada pasir lah dah moden dah semua kaya-kaya lah ni kan. Jadi budaya nak duduk dalam kemah tu masih tebal lagi lah. Tu yang ada masa Penggunaan betul. Tradisi dia. Tradisi dia. Kayu orang tak. Ya, dia pun kaya. Tanah ni ke depa punya tanah lah. Dia dah putih kulit dia tau. Tanah yang dipa dulu tu bukan tanah ni pun mungkin cari kawasan lah tempat healing orang healing. So healing kita healing kita agak yang tojul semua kan. Dia healing macam tu. Oh. Tapi tak mau campur orang satu-satu. Orang Bersunyi-sunyian. Orang tengok dia pun mulai kabin pun bakar kan. Dia tu kau ada pon. Dah dia ikut mana api. Dia punya apa beko macam cowboy ya. Kadang-kadang tu macam tu lah dia buat main limau lah macam ni. Dia pernah main tu kan tu. Ambil ladang. Itu punya walaupun dalam pada pasir apa airan untuk nak suburkan tanah ni. Pandai. Jadi kawasan ni dia air kurang ke apa? Tadi ada satu kawasan tak masa kita nak ada satu sungai. Ada. Kan? Dia ambil mana tu? Ya. Itu ada satu benda kalau nak explore Arab Saudi. Dia ada ayat koyun depan padang pasir tu. Oh. Kan macam ayam dia sebab kemudian dia keluar mata ayam macam mana ayam tu yang membentuk ayat koyun tu. Kena jalan macam ni. Kalau macam main Mekah kan Madinah kalau kat duduk lama kan okey sampai umrah apa explore kan ambil kereta explore satu kawasan kan. Syok ah.